Apa jadi bila kita bagi nebulizer pada kanak-kanak? So nebulizer, naps orang panggil, naps kan, nebulizer. Alat yang dia ada mask sambung dengan sama ke dia ada mesin dekat wall, dekat dinding ataupun dekat tong gas kan. Dan kita letak ubat dalam dia, kita letak air dalam dia dan dia akan keluar asap kan. Kita bagi ni. Kadang orang yang asma dan sebagainya. So apa jadi? Apa ada pada nebulizer tu? So nebulizer ni basically apa dia buat? Kita letakkan sama ada cecair, sama ada air saline ataupun yang ada ubat lah seperti Ventolin, Salbutamol, ataupun Combivan yang campuran di antara Salbutamol dan Atrovan ataupun Atrovan sendiri ataupun yang ada steroid macam Pulmicort, Budesonide dan sebagainya. So ubat-ubat ni ataupun air ni bila kita letak dalam tu dan dia akan ada udara, gas yang laju lah. So biasanya kalau pakai wall tu kita akan gunakan flow rate sama ada 5 liter per minit ataupun 5 ke 10 liter per minit flow rate dia. Dan bila dilalukan dengan udara ni dia akan jadikan mist. So cecair tu dia akan jadi mist. So daripada air dia akan jadi very very small particle. So particle yang minute nanoparticles. So bila particle tu ubat tu, dia akan carry ubat tu, Ventolin, Salbutamol. So again saya pernah sebut tu, Ventolin, Salbutamol ni adalah bronchodilator. Dia akan buka saluran paru-paru. So kalau macam orang asma, paru-paru dia sempit, dia akan bukakan. So ubat tu akan pergi masuk sebab dia sangat halus, dia masuk ke dalam paru-paru. Dan dia akan buka paru-paru. So itu nebulizer kalau ada ubat. Kadang-kadang ada juga orang yang kahak dia banyak bronchiolitis, budak-budak kan kahak banyak pekat kan. Bila kita bagi air garam tu, kita bagi saline je, sama ada saline yang normal saline ataupun saline 3% yang pekat sikit. Bila kita bagi, air tu akan masuk dan dia akan cairkan kahak supaya senang keluar, insyaAllah.